So hari ni hari ke-6 kita dekat Jepun, dan sekarang ni kita berada dekat hotel di Kyoto, Hotel The 15 di Kyoto. Dan hari ni kita nak check out lah. Hotel sini kebanyakannya kena check out pukul 10 pagi. Okay, dan biasanya check in pukul 3 petang. Okay, ni hotel yang kita tidur malam ni, malam tadi, dan 2 malam lepas dan malam tadi. Nampak siap ada tempat untuk makan ke, ataupun kalau korang nak buat kerja tu semua, siap ada kursi tu semua, air filter ada, peti pun ada. Ni ni secure apa ni, safety box. Safety box pun ada. Toilet dia pun okey lah, bersih. TV tu semua ada. Ni toilet dia macam biasa. Ni ruang toilet dia. Ni tempat mandi dia. Okey, dan dia ada cermin besar dekat sini. Ni belakang tu ni ada cermin besar. Okey, bagi aku hotel ni antara hotel yang sangat-sangat selesa lah untuk korang tidur, untuk korang berehat. Dan dekat sekitar hotel ni pun ada banyak kedai-kedai yang menarik untuk korang pergi. Hotel kedai-kedai branded pun banyak kat sini. So, jom kita check out dulu. Bagus hotel ni, dia siap sediakan macam-macam barang lah. Okay, ni standard lah. Slipper, peralatan mandi apa semua siap. Tapi yang best ni, nampak dia siap ada kopi lagi kat sini. Tapi yang ni dia charge lah 200 yen. Microwave pun ada. Baju untuk tidur pun ada. Nak cerita banyak tak banyak convenience store kat sini. Tengok belakang tu ni ada Family Mart. Kalau seberang jalan je pun ada satu lagi Family Mart. Padahal di atas jalan je. Memang banyak Family Mart ataupun convenience store dekat area Jepun ni. We are now arriving at Katsura, station number HK81. Please exit from the left side. Nagaoka Tenji, station number HK77. Aku dah ke Kyoto, nak ke Osaka. Kita naik tadi dekat stesen Omiya main station, dan kita akan turun dekat Omega Osaka station. Jadi perjalanan ni ambil masa lebih kurang dalam 1 jam. Tapi yang paling best pasal train kali ni, korang tengok sendiri, view dalam train hari ni dia lebih masak. Kita dah naik train betul, tapi so sekarang ni kita dekat Setegajaya Station. Sedikit pengalaman hari ni, pagi tadi kita tolak daripada Kyoto nak ke Osaka. Kita dah naik train betul, cuma tersilap turun dekat stesen yang lain. Okay, stesen yang sepatutnya kita turun dekat Kitahama tadi, tapi dah terlepas. And then kita kena cari train barulah. Kita tentukan naik train lain untuk ke Kitahama balik. Kita tunggu Django sekejap. Dia ada masalah sebab dia dah top up dia punya eco card, tapi duit tak masuk dalam tu. Sekarang ni kita dekat Tenggajaya Station K20. Kita dah naik kita dah naik train yang betul untuk ke Kitahama. So daripada Kitahama nak ke kita punya hotel ambil masa lebih kurang 1 minit saja, memang dekat lah dengan hotel. So sangat senang. At least bagasi pun semua kita boleh tinggalkan dulu, walaupun kita tak check in dulu, tapi kita boleh tinggalkan dulu kat hotel, and then nanti petang baru kita akan check in. Sekarang ni dekat Osaka tengah ada Expo 2025 Osaka. So dekat sini memang ramai lah orang yang tengah promote Expo Osaka ni. Nampak bawah ni ada brosur apa semua. Ni exit juga. Aku seperti satu B. Belakang dulu. Satu B. Satu B. Jom. Oh, okay. Oh. We want this one or this one? Gila berat. Tangga lagi. Dah banyak tangga kita angkat beg. Suka? Kecil tak? Ya, okey. Okay, thank you. Thank you Akali. Thank you, bye-bye. Siap tunjuk. Perempuan tadi dia tunjuk jalan nak ke kita punya hotel. Aku pun tak sure dia kat mana exit yang betul ya. Sebab banyak sangat exit tadi dalam stesen tu. So kita dah sampai dah hotel tu, lepas dia tunjukkan jalan. Oh, mengah weh naik tangga punya pasal tadi.
So make sure kalau korang naik public transport, jalan-jalan dekat Jepun, kalau boleh janganlah bawa barang banyak sangat macam kita orang ni sebab memang nak cari barang sikit. So kita bawa agak luggage lah sikit. Okay, dah sampai kita punya hotel. So kita nak kita nak ni dulu, nak try check in. Kalau tak boleh check in awal, kita akan ni dululah, kita akan simpan barang. Nampak macam orang ni, ni dia simpan barang kat sini. So kita letak dulu kita punya luggage kat sini, and then dia akan tagging lah nama, and then dia akan bagi nombor sekali nombor tagging. Okay, so nampak banyak lagi barang-barang lain yang So sekarang ni kita dekat Kitahama, kita nak pergi jalan-jalan je. Alang-alang dekat hotel ni dia ada Kitahama Plaza, dekat dia dalam 2 minit dia daripada hotel. So kita pergi situ dulu lah, jalan-jalan dulu tengok apa yang ada di situ. Lepas tu mungkin kita pergi makan ataupun kita pergi jalan tempat lain dulu sebelum kita check in. Okay, let's go. Kitahama Plaza sebenarnya belakang dia dengan hotel kita sebenarnya. Hotel dekat situ. So minta jalan sikit dah sampai lah. Jalan sikit minta jalan dah sampai dah. Ni dia punya escalator sempit gila. Kalau dia punya escalator memang ngam-ngam ni, seorang boleh lalu. Dia ada cafe. Dia pun ni depan dia. Depan ada kedai sikit. Apa sih ni semua kedai-kedai mahal ni nampak. Ni. Naga Taylor. Tengok wayang? Taylor, Norma. Nak tengok wayang. Lawa ni bang. Macam Macam dalam. Oh ni just draft tu. Kalau tengok lokasi sekarang ni, dia dekat je sebenarnya dengan Osaka Castle ataupun Umeda Sky Building. Tapi Osaka Castle aku tak akan pergi dah lah hari ni sebab hari tu aku dah pergi. Kita cover awal-awal tempat berjalan supaya hari last ni kita boleh ambil masa untuk beli barang ataupun nak shopping sikit ke. Dan Umeda Sky Building ni aku tanya orang apa yang ada, dia kata just tempat untuk tengok pemandangan Osaka daripada atas lah, ataupun Osaka daripada atas. So dia kata tak ada apa sangat dekat Umeda Sky Building ni. Jadi aku fikir sebab dekat Osaka Castle dengan satu lagi tempat yang aku pergi iaitu pun aku dah tengok dah pemandangan Osaka daripada atas. So Umeda Sky Building ni kita skip lah, tak payah pergilah kot. Okay, so hari ni kita pergi tempat-tempat yang kita belum pergi lagi, yang sekitar dengan tempat hotel kita ni. Via Sakai Suji Tomachi. Densetsu Hall. So kita dah sampai kedai makan yang kita nak makan untuk tengah hari ni. Sekarang pukul 2.31. Okay, sekarang pukul 2.31. Jom kita masuk dulu. Ni kedai makan Turki. Oh, bau dia sedap. Bau masuk bau dia pun dah cukup menyelera kan. Macam ada nasi beef masuk sola. Masuk kedai ni pun kita dah nampak suasana ataupun bunyi dia macam Turki sikit. Mesti ada lagu-lagu daripada diorang lagi. Okay, menarik kan. Sedap. Nasi dia rasa macam nasi butter. So kita ada salad kat sini. Aku rasa aku pun kurang makan sayur kat sini. So ada fiber sikit. Ayam campur dengan daging ni aku rasa mantap. Dia ayam daging shawarma tu duduk dengan nasi. Memang nice. So sup dia ni aku rasa macam ada sikit pumpkin, labu. So untuk fiber ni pun bagus. So dia bagi dengan teh Turki dan mango tin. Oh ni perfect lunch lah. Kalau musim-musim panas ni korang relax je dalam aircon, cas handphone apa semua, melantak yang ni. Jadi kita order pemanis mulut. Tadi aku tengok ada juga menu puding nasi, tapi aku tengok nasi dia pun dengan lauk dia pun portion pun agak banyak untuk aku. So nanti kita tengok kalau ada lagi ruang kosong boleh masuk puding nasi, kita try order puding nasi. Kalau tak, lain kali je lah. Okay, jom makan dulu. Tadi kami order nasi lauk ayam dengan daging, and then kita order sekali dengan air mango ni. Rupanya dia satu set dengan ni air teh panas. Kita rasa sikit teh panas dia.
Dia macam fresh tau sebab dah lama, mungkin dah lama tak minum air panas. Tak ada rasa manis langsung lah. Oh ni aku rasa dia bagi gula juga. Sebab teh ni memang tak manis langsung. Oh lega. Sama je macam teh kat Malaysia, cuma kalau tak letak gula ni memang dia tak ada rasa manis langsung lah. So aku letak gula sikit je, aku letak separuh je, adalah rasa manis-manis sikit. Sama je macam tebo yang kau beli kat Malaysia tu. Antara benda yang paling best kalau kau dekat Jepun ni, kalau kedai makan ke hotel ke, mesti memang akan ada wifi sekali. So kat sini pun dia sediakan wifi. Jadi kalau korang tak ada sambungan internet semua, just pergi je kedai makan ataupun hotel terdekat ataupun dekat mana-mana public area, biasa memang akan ada wifi yang disediakan. Dekat kedai makan ni tak ada surau, so kalau nak solat boleh tempang solat, tapi dia akan bagi ruang macam tu dan dia akan lapik sikit lah dekat bawah. Okay. So banyak risaulah walaupun tak boleh tempat solat, dia solat dia dekat ruang-ruang yang dah ada dekat dalam ni. Okay, ni benda yang unik lah. Sepanjang aku pergi kedai makan, benda ni memang dia tak sediakan. Tapi kedai ni dia ada sediakan air macam ni. Okay, untuk korang lap muka sejuk. Oh, jadi fresh sikit lah, tambah-tambah. Sekarang ni kan musim panas kat sini, so korang pakai macam ni. Okay, so lap dia kepala, muka semua pakai kain yang dibagi sekali dalam. Satu lagi bagusnya dia bagi kain ni, nanti bila nak solat nanti disebabkan dia bagi kotak je, so nanti kita boleh gunakan ni untuk lapik kita punya muka waktu solat nanti. Baru je siap makan, kita jumpa ni lah, kedai jual iPhone banyak lah, dan ni smartwatch Apple Watch. Smartwatch biasa punya Apple Watch ada kat situ. Okay. Lalu balik dekat Totomori. Yang ni pun kita ada lalu minggu lepas. Banyak dan untuk korang yang tak tahu, dekat sini kan memang jadi tarikan pertama pelancong yang sebab dekat sebelah sini je ada gambar yang rambut Glico. Ni watak atau salah satu watak yang famous lah dekat Japan ni. Ni kira tempat wajib untuk ambil gambar bila korang datang sini. Tengok tepi-tepi ni pun memang ramai, mesti orang akan ambil gambar dekat sini sebagai kenang-kenangan. Okey. Hari tu kami datang banyak kali dah, tapi sombong rasa tak nak tangkap. Sebab apa, rasa macam benda ni common je, biasa je. Tapi nak menandakan korang dah sampai Osaka, inilah dia. Memang signifikan pun. Nak tak nak, korang kena join the trend. Okay, FOMO. Allah. Selain dekat Glico tu, sebenarnya dekat situ ada satu lagi tarikan, iaitu ada Ferris wheel warna kuning tu kalau kau perasan. Itu antara salah satu lagi tarikan yang ramai orang akan duduk dekat kawasan tu untuk ambil gambar. Kat sini memang crowded gila orang untuk ambil gambar dengan Glico tu. So memang ramai gila. Dan bahagian bawah ni pula ada sungai. So kalau korang nak naik boat, boleh juga naik boat dekat bahagian bawah tu. Okey, jom. Sekarang kita dekat Second Street and dia dekat second floor. So jom kita masuk dalam ni, tengok apa yang dia ada kat sini. Oh ni jam G-Shock dah. G-Shock ada kesu, tapi tak banyak pilihan. Bye bye. Hari ni hari ke-6 kita dekat Jepun. Tapi hari ni hari yang paling barai bagi aku rasa. Sebab sebelum ni, kalau ikut hari-hari sebelum ni, biasa je dia macam jalan tu memang penat badan. Tapi hari ni penat badan dan penat mental. Sebab apa? Tadi aku sempat masuk ke Uniqlo last dekat pukul 6 lebih kurang, pukul 6 lebih kita masuk Uniqlo. Lebih kurang sejam lebih kita sangkut kat dalam tu sebab ramai sangat orang sambil cari barang. Lepas tu
yang jadi jam kepala otak aku bila kita cari baju saiz budak. Aku tak tahu saiz apa yang sesuai. Jadi kita pilih, aku pilih lah saiz ni. And then bila aku jalan, aku macam confused, betul ke saiz ni kan? And then aku letak balik, aku ambil saiz lain. Lepas tu aku jalan lagi dalam Uniqlo tu. Aku confused lagi, saiz apa yang betul. Aku letak balik yang tadi. Aku pilih pula saiz lain. Dalam aku pening sangat, banyak kali aku buat macam tu. Dalam aku ambil je saiz yang mana ada kat situ yang okey, yang aku rasa okey. And then aku tu buat payment. Tapi seriously, ramai sangat orang dari yang dalam Uniqlo tu. Sampai kan bila aku keluar tu memang rasa macam sesak nafas. Mampus lah. Rasa macam sesak nafas gila. And then aku ajak member aku ajak balik hotel tu. Sebab memang dah tak larat nak jalan. Hari ni memang bukan setakat badan penat, tapi mental memang bagai hari ni. Okay, so jom kita on the way balik ke kita punya hotel. Malam ni kita akan tidur dekat Kitahama. So sekarang ni on the way nak pergi ke train station. Dah sampai di dalam train. So kita balik ke Kitahama lah. Kemudian kita barang. Memang barang gila tak hari ni. Oh, rasa nak balik hotel, makan sikit, atau tidur je kot. So kita dah sampai hotel untuk malam ni dan juga esok. Okay, ni katil dia bagi dua single bed. Kecil sikit daripada katil The 15 semalam tu. Ni ada kursi, sini pun ada kursi, and then TV bawah. Dan bahagian bawah ni ada ni peti, dibagi sekali dengan peti. Okay, cermin besar pun ada. Dekat sini toilet. Okay, depan toilet. Okay, bagi aku hotel ni okay, sangat selesa. Nampak macam selesa. So bagai gila. Dah masuk Uniqlo tadi, lebih daripada sejam duduk dalam Uniqlo dengan ramainya orang, dengan tak tahu nak pilih barang apa semua. So marilah kita rehat. Okay, ni pun sampai. Okay, bye bye. Alright, itu saja untuk travelog Jepun kali ni. Seronok juga dapat tengok sendiri suasana Jepun, budaya dia, makanan dia, orang dia, dan pengalaman yang kita tak dapat rasa kalau setakat tengok gambar je. Sebenarnya, ada satu hari lagi yang aku spend untuk shopping masa hari terakhir aku kat Jepun. Malangnya, aku dah terdelete video-video hari tersebut. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa tekan subscribe sebab lepas ni aku akan share lagi banyak pengalaman travel, tempat menarik dan cerita yang mungkin boleh bagi idea untuk trip korang sendiri. Terima kasih sudi tonton sampai habis. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye.